Hai, Assalamualaikum. Saya Nurafika Amani binti Muhammad Ridwan dari King V TV SK Kapur Raja. Pada hari ini, 5 Mac 2025, kami di SK Kapur Raja telah mengadakan majlis penyampaian watika pemimpin muda di sekolah. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kesopanan dan kesusilaan. Yang berusaha Tuan Haji Wan Muhammad, Tuan Haji Wan Ahmad Hasbi bin Haji Wan Yusuf selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Raja. Hadir bersama saya pada pagi ini. Bersama saya, Inspektor Nurul Izwani binti Majid, Bahagian Siasatan Jenayah IPD Besut. Okey, untuk ciri-ciri pemimpin muda di sekolah, yang pertama adalah pemimpin tu yang dilantik mestilah pemimpin yang mempunyai sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diserahkan kepada pihak sekolah kepada adik-adik yang telah dilantik. Seterusnya, pemimpin muda ni perlulah mempunyai ciri-ciri pelajar contoh, termasuklah contoh dari segi akademik, sahsiah dan juga kurikulum, di mana ia adalah sebagai role model kepada pelajar-pelajar yang lain supaya pemimpin muda menjadi satu ikon ataupun wakil pelajar yang mampu memberi contoh terbaik dan pada masa yang sama dapat memberikan impact dari segi pengurangan penglibatan pelajar-pelajar ataupun adik-adik di sekolah dalam masalah disiplin. Dan seterusnya, yang terakhir, yang paling penting bagi saya adalah adik-adik ini sebagai pemimpin muda adalah satu orang kata badan kecil, organisasi kecil di sekolah yang akan membantu guru-guru dalam mengenal pasti kesalahan-kesalahan jenayah ataupun kesalahan-kesalahan disiplin, melanggar disiplin, dan supaya organisasi ini dapat membantu pihak sekolah mencegah kesalahan di peringkat lebih awal. Terima kasih Puan. Sama-sama. Ketua Nur Sifat Faisara binti Halim Rashid. Penolong Ketua Faisara Aisyah binti Khairul Anwar. Tahniah kepada Dengan cekap, sabar, dedikasi. Dan penuh tanggungjawab. Mematuhi peraturan. Saya Nurafika Amani binti Muhammad Ridwan melaporkan untuk King V TV SK Kapur Raja. King V di hati. Bye.